Alhamdulillah hari ini sempena tahun kelahiran yang ke-10 Global Ihsan Relief. Kita berada di Taman Skudai Kanan untuk pengagihan pak bantuan makanan kepada 50 orang penerima dan juga boleh dimanfaatkan kepada 250 orang. Alhamdulillah kita sempat ke 3 buah rumah untuk menziarahi dan menanyakan tentang khabar mereka. Cabaran dugaan, kalau tak ya, saya kat tu serang memang susah orang akan hadapi saya ni. Kalau saya sihat tak apa. Dan keadaan Allah uji tu dengan saya sakit kronik tau. Bila masa kata orang sakit ni, bila masa boleh datang kan. Lepas tu dengan jaga mak. Satu cabaran yang hebat lah. Memang tak ya orang takkan. Kalau orang normal tak sakit pun, tak mungkin boleh jaga mak saya. Ya, main emosi. Sebab tu saya berterapkan pada keimanan lah. Satunya. Alhamdulillah kita baru sahaja selesai mengagihkan 50 buah pak makanan kepada penduduk yang terlibat di sini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Taman Skudai Kanan di atas kerjasama yang diberikan. Dan kepada anda semua yang ingin bersama-sama dengan Global Ihsan Relief, boleh sahaja WhatsApp kami di 012-234-0413 ataupun layari laman sesawang kami www.globalihsanrelief.org.my. Hulurkan tangan anda bantu kami untuk mengubah dunia. Selamat ulang tahun ke-10 Global Ihsan Relief.